Okay. So hari ni kita akan masuk pada simple future tense. Okay, simple future tense dia menerangkan tentang perkara yang akan berlaku pada masa depan lah. Contohnya macam kita merancang, okay, kita meramal dan juga kita buat sesuatu janji. So dia punya pembinaan ayat dia kena ada subjek plus will dan verb yang basic. Okay, subjek plus will plus best verb. Okay. So, macam mana kita nak bina ayat dia macam ni lah. Dia ada I will go, you will call, he will cook, she will study. So dia ada subjek I, you, he, she, it, we, they. Dia ada will and then last dia ada dia punya kata kerja yang asal. Okay. So, dekat simple future tense ni dia ada satu lagi perkataan iaitu going to. Okay, going to. Beza dia guna going to dengan will ni. Okay, kalau going to awak kena letak contoh I. Tak boleh letak I going to, tak boleh. Dia kena I am going to. Kalau he is going to. She is going to. It is going to. Kalau they are going to. We are going to. Macam tu. Okay. So, kita akan move kepada seterusnya iaitu future continuous tense. Okay. So, seperti mananya present dengan past tense ada continuous, of course future tense pun ada continuous. Apa itu buku kat ni? Okay. So, bila ada continuous, of course wajib ada ing. Tak ada ing tak jadi continuous. Dia jadi future lain. Dia tak jadi continuous lah. Dia jadi perfect ke, dia jadi simple ke, dia tak jadi continuous. Okay. So, future continuous ni dia terangkan tentang perkara yang sedang berlaku pada masa tertentu di masa hadapan lah. Contohnya semalam pula dah. Minggu depan dia akan mengulang kaji pelajaran ke, benda tu waktu tu memang dia akan ulang kaji lah. Okay, tapi benda tu sedang berlaku pada masa depan. Dia macam prediction jugalah lebih kurang. Okay, so macam mana nak bina ayat future continuous tense? Wajib ada subjek, will be dan plus verb ing. Okay, so ini dia punya pembinaan ayat dia, I will be working. Okay, I will be working at apa? Bila yang dia akan bekerja pada masa depan tu, kena bagi tahu waktu dia apa. Contoh bagi tahu I will be working at 8 PM. Macam tu. You will be reading at what? Next week. Contoh macam tu. Dia ada tempoh, bagi tahu tempoh, dia bagi tahu bila benda tu akan berlaku. Kalau tak letak tak jadi. Macam tu. Okay, so ataupun kita nak bagi they will be waiting for us at 8 PM. Okay, mereka akan menunggu kita. Mereka akan menunggu kita nanti pada waktu tu. Macam tu. Okay. So, nampakkan beza dia sikit dekat simple future tense. Kalau simple future tense ni dia tak bagi tahu pun bila. Kan, memang benda tu berlaku pada masa depan tapi tak bagi tahulah bila. Bila akan berlakunya, pada tempoh pukul berapa jadinya, hari apa jadinya, tak beritahu. Tapi kalau future continuous, dia ada bagi tahu. Dia ada bagi tahu. Macam awak bercerita kan, minggu depan aku nak jawab exam dah ni, macam tu. Dia samalah. Okay, so itu future continuous tense. Okay, next. Okay, so ini adalah future perfect tense. Future perfect tense. Future perfect tense. Okay, the future perfect tense describes an action completed before a time in the future. Benda pula ni cikgu. Okay. Dia menerangkan tentang perbuatan yang selesai sebelum masa tertentu di masa hadapan. Dia menerangkan tentang perbuatan yang sudah selesai sebelum masa tertentu di masa hadapan. Dia kira macam cakap perbuatan ni dia
waktu masa depan tu dah selesai dah settle dah. Contoh pukul 8 ke, pukul 6 pagi ke, next week ke, next day ke, tomorrow ke, whatever lah. Okay. Contohnya apa? Jap. Sebelum tu, bentuk future perfect tense ni kena ada subject, will have. Have ni memang kira macam benda satu wajib lah untuk perfect tense. Okay, kalau ada perfect tense, mesti kena ada have atau has. Tapi kalau untuk future, kita pakai have saja. Kita pakai has ke, tak kisahlah dia I ke, we ke, she ke, he ke, is ke, kena have juga. Jangan letak suka-suka I will has, jangan. Okay, so macam mana? Contohnya macam mana? Contohnya beginilah. I will have arrived. Mesti ada past participle di belakang. Perfect tense memang kena ada past participle. Jangan letak best punya verb. Jangan letak verb yang basic. Letak verb dalam bentuk past participle. Maksudnya dalam bentuk past tense. Okay. I will have arrived. You will have gone. He will have called. She will have slept. Okay. It will have rained. We will have eaten. Okay. Ataupun nak bagi lebih fahamnya, contohnya I will have arrived home by 10 PM. Saya akan sampai rumah pada jam 10 malam. Dia bagi tahu jugalah, sama juga macam future continuous tense, dia bagi tahu bila benda tu complete. Bila benda tu complete pada masa hadapan tu. Contohnya kan, awak tengah drive kereta, lepas tu mak awak call, dah sampai ke? Bila nak sampai rumah? Awak pun cakaplah bahasa Inggeris. Don't worry mother, I will have arrived home by 10 PM. Saya akan sampai rumah dalam jam 10 malam. Macam tu. Itulah dia punya future perfect tense, okay? Dia menceritakan tentang perbuatan yang dah selesai. Awak jangan fikir dah pasal perbuatan sedang berlaku ke, perbuatan yang nak berlaku ke tak nak berlaku ke, jangan fikir dah. Perfect tense memang benda yang dah berlaku, dah selesai dan dia ada bagi tahu bila benda tu selesai. Okay, dia bagi tahu bila benda tu selesai. Tapi benda tu bukan selesai waktu tu. Akan datang dia akan selesai. Macam tu. Dia macam predict. Future tense mesti predict. Dia mesti ada kaitan dengan prediction. Kita hanya mampu merancang, Allah yang menentukan tu. So, contoh yang lain, I will have finish my homework by 12 AM. 12:30 malam dia baru siap kerja rumah. I will have finished my homework by 12 AM. Macam mana nak tahu beza perfect tense ni kan? Dalam ayat dia, kan lepas dia buat I will have arrived ke you will have gone ni, mesti selepas perkataan dia ada by ataupun before. Ada by ataupun before. Contoh, saya bagi ambil contoh kat sini. I will have arrived home before 10 PM. Tadi by 10 PM pada jam 10 malam. Ayat ni I will have arrived home before 10 PM. Saya akan sampai rumah sebelum jam 10 malam. Okay, by tu waktu tu, before tu ialah sebelum. Macam tu. Tapi kalau nak tahu bentuk dia, nak tahu beza dia dengan future tense yang lain, kalau future perfect tense memang dalam ayat dia ada perkataan by ataupun before. Selepas subject, will have and plus past participle. Okay. Okay, next, last but not least ialah future perfect continuous tense. Okay. So, sama juga macam past tense, present tense. Bila ada perkataan perfect, mesti ada have atau has. Dan bila ada continuous, mesti kata kerja dia ada I, N, G. Ingatlah pesanan saya ni. Ingat supaya awak tak confuse dan tak keliru lah. Confuse, keliru macam sama kan. Supaya awak tak keliru lah. Nak bezakan. Ini saya bagi tips mudah. Nak tahu benda tu perfect tense, dalam ayat tu mesti ada have atau has. Nak tahu benda tu continuous tense, mesti dalam ayat tu ada ing. Nak tahu benda tu perfect continuous tense, mesti dalam ayat dia ada have, has dan juga ing. Okay. Sebab simple tak ada. Okay, simple tak ada benda tu. Okay. So, untuk future perfect continuous tense, ni cerita pasal apa pula?
Future perfect continuous tense describes actions that will be in progress until a specific time in the future. Okay, maksudnya kat sini dia nak menerangkan tentang action ataupun tindakan yang masih dalam proses, okay, masih dilakukan, masih sedang berlaku lah benda tu. Sampai tempoh masa tertentu di masa hadapan. Tadi perfect tense, benda tu dah selesai. Dah selesai di masa tertentu. Okay, kalau perfect continuous tense, okay, benda tu berlaku sampailah satu tempoh tertentu di masa depan. Dia ada permulaan dan dia ada pengakhiran. Dia ada permulaan, dia ada progress and then dia ada pengakhiran. Sebab dia gabung perfect dengan continuous. Dia gabung benda yang complete dan benda yang berlaku, yang sedang berlaku, yang masih dalam progress. Okay? Allah Akbar. Sekejap. Lagi satu, untuk lebih faham perfect continuous tense ni, yang future ni, dia cerita tau berapa lama perbuatan orang tu buat tu berlaku. Berapa lama, dia ada tempoh masa. Sama jugalah macam past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, dia mesti ada cerita pasal tempoh masa. So future perfect continuous tense pun dia ada cerita tentang tempoh masa. Okay. Dan dalam future perfect continuous tense ni, macam tadi perfect tense dalam ayat dia ada by, by ataupun before. Tapi kalau perfect continuous dalam ayat dia, kalau awak nak kenal pasti, dalam perfect continuous tense ni dia ada perkataan since, S-I-N-C-E ataupun for, okay, F-O-R. Okay, beza tau dengan perfect continuous. Beza dengan perfect continuous pula lah. Beza dengan perfect tense. Okay, so bentuk dia macam mana? Subject of course plus will have been. Okay, will have been. Okay, plus verb ing. Okay, ini contoh dia. I will have been working. You will have been reading. He will have been driving. She will have been cooking. It will have been raining. We will have been studying. They will have been talking. Nampak macam tak lengkap kan ayat dia kan? Memang tak lengkap sebab dia bagi tahu bentuk saja. Tapi kalau awak nak kenal, awak tambah sendirilah. I will have been working what? I will have been working for 3 hours. For 3 hours by 10 PM. Dia ada gabung dua. Nama pun dah gabung perfect continuous kan? So dia kena ada dua lah. Ada tempoh masa dia dah ada dia punya penamat dia. Kena cerita penamatnya bila, pukul berapa tamatnya benda yang dibuat tu. Contohnya yang tadi saya bagi tahu tu, saya akan bekerja selama 3 jam. Itu tempoh masa dia. Selama 3 jam. Okay. Pada jam apa? Yang dia akan selesai tu pada jam 10 malam. Macam tu. Okay. So dia ada tempoh masa dan dia ada penamat masa dia lah. Tapi benda ni macam biasalah masa hadapan. Okay. Ataupun awak nak cerita contoh lainnya saya bagi tahu. I will have been studying for 2 hours before. Saya tak nak by lah, saya nak before. By 2 hours before 12 AM. Saya akan ulang kaji selama 2 jam. Sebelum, penamat dia bila? Sebelum 12:30 malam. 12:30 malam kena berhenti study, ngantuk. Jangan study sampai pukul 1 pagi yang tak boleh. Bangun balik pukul 3, macam itulah. Okay, ataupun she will have been working here for 5 years. Dia akan bekerja di sini selama 5 tahun. 5 tahun next month. Pada bulan hadapan. Penamat dia apa? Bulan hadapan. Next month. Okay. Ataupun saya bagi contoh saya. I will have been working at ITAF for sekarang berapa tahun dah? 2 hours pula dah. 3. I will have been working here for 3 years before dah. 3 years, bulan saya masuk bulan 10 berapa? Tak kira lah bulan 3. Next 3 months. Next 3 months. Maksudnya penamat saya tu untuk
lengkapkan 3 tahun tu ialah 3 bulan kemudian. Itu penamat saya. Bukan penamat berhenti aitaf ya. Penamat saya untuk melengkapkan 3 tahun. Okay. So, habislah untuk semua tense. Okay. Present tense, past tense, future tense. And tahniah kepada pelajar yang berjaya jawab exam BI hari tu sebab saya ada masukkan. Kalau awak perasan future tense tu dalam kertas soalan walaupun kita tak belajar lagi. Saya saja je masukkan. Tapi ada yang boleh jawab. Okay, ada yang boleh jawab. Yang tak boleh jawab tak apa sebab memang tak belajar lagi. Yang dah boleh jawab tu saya ucapkan tahniah lah. Okay. Maksudnya mungkin betul lah tekaan awak tu. Okay. Dan untuk waktu saya tanda kertas, saya perasan ramai lagi pelajar yang masih tak boleh bezakan subjek and predicate. Subjek and predicate ni kena hati-hati ya sebab ini benda yang paling asas. Bila awak nak bina ayat, kalau awak masih tak faham subjek predicate, macam mana awak nak bina ayat? Tak boleh. Macam saya terangkan sebelum ni, subjek predicate tu sebelum awak nak buat karangan, awak nak buat simple ayat pun awak kena faham dah subjek predicate tu apa. Sebab tu memang asas. Kalau awak buka buku grammar, itulah benda pertama yang awak akan baca, awak akan belajar. Kan? Budak-budak darjah tadika, budak-budak darjah 5, darjah 6, darjah 1. Mereka akan belajar subjek predicate dulu. Subjek predicate ni macam mana? Kat depan ayat ni nak kena tak apa. Belakang ni nak kena tak apa. Macam tu lah. Sama je lah macam bahasa Melayu ada subjek predicate depan apa sama je dengan BI. Okay. Cuma bezanya ialah dalam bahasa Inggeris saja. Okay. Kemudian untuk soalan common nouns and proper nouns, tahniah boleh jawab semua. Maksudnya ini pun paling basic juga nak bezakan kata nama khas dengan kata nama am. Alhamdulillah lah semua betul. Okay. Tahulah apa itu kata nama khas. Kata nama khas dalam bahasa Inggerisnya proper nouns. Okay. Kata nama am dalam bahasa Inggerisnya common nouns. Okay. Kalau kata nama khas apa? Kena ada huruf besar kat depan. Nama tempat, nama orang, nama buku, nama jenama. Itu kata nama khas. Alhamdulillah boleh jawab ya. Untuk soalan bukan future tense dan juga ada soalan sentence, type of sentences. Contohnya macam simple, compound dengan complex. Ada beberapa pelajar yang, bukan beberapa, adalah seorang pelajar, seorang dua lah. Okay, seorang dua yang ada yang salah satu. Salah satu. Saya ada letak 3 soalan, silapnya 1 saja. Okay, saya ulang balik lah ya, saya recap balik. Berdasarkan apa yang saya tanda. Simple, compound, complex. Simple tu, macam saya ajar awak sebelum ni, simple tu dalam ayat tu mesti ada subjek and predicate. Contoh subjek dia saya. Kan? I. Ataupun teacher Ain. Saya, teacher Ain. Teacher Ain is a subject. Subjek ni apa-apa kata nama ataupun kata ganti nama lah. Okay, siapa pelakunya, itu subjek. Okay. Lepas daripada subjek, contoh kalau subjek dia nak katakan building tu tinggi. Bangunan tu tinggi. So awak kena bagi tahu the tall building. Awak tak boleh letak building saja. Awak kena bagi tahu sifat bangunan tu pun awak kena letak sekali dalam subjek. The tall building. Jangan letak the tall saja. Jangan letak building saja. Letak the tall building. Selepas the tall building, contoh the tall, kalau soalan ni, the tall building collapsed yesterday. So after the tall building tu, okay, collapse yesterday. Itulah dia punya predicate. Awak jangan letak collapse saja. Okay. Predicate tu bukan untuk kata nama yang selepas subjek saja. Dia ialah perkataan ataupun ayat selepas subjek. Contohnya subjeknya ialah saya kan, teacher Ain. Teacher Ain has been working here since last year contoh. So has been working here since last year ialah dia punya predicate. Subjek dia sikit je, teacher Ain, tu saja. Okay, saya tak nak awak salah faham yang tu. Okay, so kalau simple sentence kena ada subjek predicate. Dah. Okay. Nak mengatakan dia simple sentence wajib ada subjek and predicate. Line ni hilang ni kejap. Mampu aku line ni hilang ni.
Minta maaf ya line hilang pula tadi. Okay, sambung balik. Simple, okay, kena ada subject and predicate. Kemudian untuk compound sentence. Okay, compound sentence mesti ada apa? Mesti ada dua simple sentence dalam satu ayat. Sebab dia compound, dia mengumpulkan dua ayat. Okay. So contohnya teacher Ain has been working here since 5 years. But Cikgu Najihah has been working here for 2 years only. Dia ada dua simple sentence. Tapi apa yang menjadikan dia compound? Sebab dia digabungkan dengan kata hubung. Contohnya apa? But, and, or. Dia ada benda tu dalam ayat. Dia tak boleh letak koma, letak noktah, tak boleh. Dia nak gabungkan dua simple sentence, dia kena ada kata hubung yang menghubungkan dua simple sentence. Menghubungkan dua ayat. Okay. Itu compound sentence. Kalau complex sentence. Complex sentence ni, macam saya cakap sebelum ni, dia gabungan satu simple sentence dan satu lagi ialah ayat yang tidak lengkap. Ataupun kita panggil dia independent clause. Okay. Ataupun kita panggil dia incomplete sentence. Kenapa dia ada pula incomplete sentence ni? Maksudnya incomplete sentence ni ialah dia ayat yang bergantung. Ayat yang tidak lengkap. Kalau contoh awak letak sahaja incomplete sentence tu dalam ayat kan, contoh awak bina ayat, awak letak incomplete sentence, tak ada simple sentence yang lain, maka ayat itu akan jadi tidak lengkap. Dia tergantung. Contohlah kan, saya bagi tahu although I'm smart, although walaupun saya pandai, although ataupun saya bagi yang lain senang lah. Because I was hungry. Okay, because I was hungry, dia ada koma. Yang ni ada koma lah. Because I was hungry, I eat the whole pizza. Saya makan semua pizza. Ada 8 slice tu, 8 slice saya makan. Lampau-lampau. Macam tu kan. Cuba kalau saya buang, I will eat the whole pizza. Saya letak je because I was hungry. Baca balik ayat tu. Sebab saya lapar. Okay, sebab saya lapar. And then what? What happened? Apa jadi? Apa jadi lepas tu? Tak ada benda kan? Tak tahu nak cakap, nak cerita pasal apa ni. Macam tergantung macam tak kena ayat ni. Sebab kau lapar. Okay, lepas tu apa? Macam tu. So bila nak lengkapkan ayat tu, dia kena letak simple sentence yang lain supaya bila baca sedap. Bila baca barulah nampak ayat tu lengkap. Sebab saya lapar, saya makan semua pizza. Saya makan 8 slice pizza sebab saya lapar. Macam tu. Itu complex sentence. Okay. So itu sajalah rasanya untuk hari ni. Okay. InsyaAllah untuk kelas minggu hadapan, plan saya ialah saya nak masuk pada email dahulu. Okay. Email. So nanti awak, saya akan tunjuklah macam mana nak buat email. Email ni senang je, simple. Kalau dalam email ni dia dalam paper writing, paper 2. Dalam paper writing ni yang paling simple ni ialah email lah sebab dia tak panjang pun. Karangan dia memang tak panjang langsung sebab awak hanya jawab reply email. Contoh macam orang hantar email kat awak reply tapi dalam bahasa Inggeris. Macam tu lah. Sebab dia tak banyak pun dalam 80 patah kataan saja. Dia separuh je dalam paper tu, separuh je. Ayat yang awak letak tu tak sampai separuh pun. Kalau awak buat lebih separuh, awak buat separuh mungkin lebih. Dia lebih sangat tak boleh pula. Dia ada kriteria dia lah. Dalam 80 perkataan saja. Kalau lebih pun dalam 82, 83 saja boleh. Okay. So minggu depan kita akan mulakan dengan email. Okay. So setakat ini sajalah kelas kita pada hari ini. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.